Pada pagi Hari Raya Aidilfitri tahun 1997, di sebuah rumah kampung yang biasa di Rembau, Negeri Sembilan, Puan Aminah binti Kasim, seorang ibu berusia 62 tahun, hilang tanpa sebarang jejak. Di dapur, bahan-bahan untuk memasak rendang masih terhidang, dan di ruang tamu, 4 helai toto baharu terhampar kemas menanti kepulangan anak-anaknya. Anak perempuannya yang tinggal di Kuala Lumpur telah menelefon berpuluh-puluh kali sejak pagi. Muzik tetapi yang kedengaran hanyalah nada dering yang tidak berjawab. Mak tak angkat telefon. Atas laporan cemas anak perempuannya, pihak polis tiba, tetapi anak sulung lelaki dan menantunya yang berada di rumah kelihatan tenang. Mak pergi ke surau untuk solat subuh tadi. Polis menutup kes itu sebagai kes orang hilang biasa. Pada zaman itu, CCTV amat jarang ditemui, tiada saksi, tiada bukti. Pelbagai kabar angin mula tersebar di kampung. Dia dah nyanyuk, lari dari rumah agaknya. Mungkin anak-anak dah tak sanggup jaga, buang mak sendiri. Anak perempuannya yang ditinggalkan merantau ke seluruh negara seperti orang gila, tetapi tiada sebarang kesan ibunya ditemui, hatta sehelai selipar pun. 7 tahun yang penuh duka berlalu. Puan Aminah seakan dilupakan dan keluarga anak sulungnya hidup senang lenang di rumah itu. Tetapi pada Ogos 2004, dari dalam ruang tamu rumah yang sama, satu kebenaran yang tidak terduga terbongkar. Apabila para penyiasat memecahkan lantai simen di bawah tungku dapur kayu, mereka menemui satu rangka manusia dalam keadaan meringkuk di dalam tanah sejuk sedalam 1 meter. Rangka itu adalah milik Puan Aminah yang hilang 7 tahun lalu. Ibu itu tidak pernah pergi ke surau. Selama 7 tahun, beliau terkubur di bawah tungku panas tempat anak dan cucunya memasak, tidur dan menyalakan api setiap hari. Mengapakah ibu itu terkurung di bawah tungku dapur rumah yang dibinanya sepanjang hayat? Mengapakah anak lelakinya yang terkenal sebagai anak soleh sanggup menyalakan api di atas jasad ibunya selama 7 tahun? Dan apakah yang sebenarnya berlaku di ruang tamu itu pada malam tersebut? Agar ketidakadilan yang menimpa ibu ini terbongkar, sebelum cerita bermula, sila langgan, suka dan tinggalkan komen dari mana anda menonton. Semoga kebaikan hati anda membawa berkat kepada keluarga dan anak-anak anda. Cerita bermula. Astaghfirullah, ada rangka manusia di bawah tungku. Pagi 2 Ogos 2004. Jam 10 pagi, suasana di sebuah rumah kampung di Rembau, Negeri Sembilan, begitu tegang. Pegawai forensik dari Polis Diraja Malaysia, PDRM, bernafas kencang sambil menggunakan pemutar hentaman elektrik untuk memecahkan lantai simen tebal yang menutupi bahagian hadapan tungku dapur kayu. Inspektor Rashid dari bahagian siasatan jenayah IPD Rembau yang memerhati dari tadi, segera mendekati lokasi. Apabila serpihan konkrit berwarna kelabu pecah, satu objek samar-samar yang tertanam di dalam tanah mula kelihatan. Ia adalah bahagian atas tulang paha manusia. Berhenti. Hentikan mesin. Mulai sekarang, kita guna tangan. Jangan sampai rosak. Semua bunyi di lokasi terhenti. Pegawai forensik mula menggunakan sudip tangan dan berus untuk mengalihkan tanah dengan berhati-hati. Di situ, terselindung satu pemandangan yang amat mengerikan. Rangka itu berada dalam posisi meringkuk seperti janin, seolah-olah disumbat ke dalam lubang sempit di bawah tungku. Keadaan tengkorak sangat teruk. Dengan mata kasar pun boleh nampak ada beberapa kesan lekuk. Ini jelas sekali kes bunuh. Inspektor Rashid memandang ke bawah ke arah rangka itu dengan riak muka yang tegang dan berkata, buka fail kes baru dan segera tukar siasatan kepada kes bunuh. Bukankah tungku dapur ini dinyalakan setiap musim sejuk selama 7 tahun? Di bawah bahang api itulah jasad ibu ini berada. Tragedi yang bakal direkodkan sebagai salah satu kes penyembunyian mayat paling kejam dalam sejarah jenayah Malaysia ini bermula tepat 7 tahun sebelumnya, pada pagi Hari Raya Aidilfitri yang bersalji pada tahun 1997. Di sebuah kampung kecil di Rembau, Negeri Sembilan, Puan Aminah yang berusia 62 tahun bangun seperti biasa pada jam 5 pagi. Dikenali sebagai seorang yang sangat rajin di kampung, beliau yang kematian suami pada usia muda telah seorang diri mengusahakan beberapa ekar tanah pusaka untuk membesarkan 3 orang anaknya. Pada pagi raya itu,
Kuah rendang sedang mendidih di dapur dan di ruang tamu, 4 helai toto baharu terhampar kemas menanti anak perempuannya, Mariam, dan anak bongsunya yang akan pulang dari Kuala Lumpur. Ketika itu, Puan Aminah tinggal bersama anak sulungnya, Kamal. Orang kampung sering memuji Kamal. Tak ada anak sebaik Kamal. Setiap kali ada kenduri kampung, dia dukung ibunya yang dah tua. Zaman sekarang mana nak cari anak macam tu? Namun, ketenangan pagi raya itu dipecahkan oleh panggilan telefon daripada anak perempuan keduanya, Mariam, yang tinggal di Kuala Lumpur. Pada jam 8 pagi, ketika Mariam mengangkat gagang telefon untuk mengucapkan selamat hari raya, yang kedengaran hanyalah nada dering yang sunyi. Peliknya, Mak tak angkat telefon. Sibuk siapkan juadah raya agaknya. Mariam menelefon lagi pada jam 9, 10 dan sehingga tengah hari, sebanyak 11 kali, tetapi tiada jawapan. Kerana tidak sedap hati, Mariam akhirnya menelefon rumah ketua kampung. Assalamualaikum Pak Mail, saya Mariam, anak Puan Aminah. Selamat Hari Raya. Maaf ganggu, saya telefon rumah dari pagi, tapi tak ada orang jawab. Mak ada pergi ke balai raya ke? Ketua kampung, Pak Mail, menjawab dengan nada hairan. Waalaikumsalam Mariam. Tak adalah pula. Mak kau tak datang pun. Tak apa, biar Pak Mail pergi jenguk sekejap. Beberapa minit kemudian, suara Pak Mail di telefon membuatkan jantung Mariam berdegup kencang. Mariam, pintu pagar berkunci dari dalam. Pak Mail panggil banyak kali pun senyap sunyi. Mungkin mak kau keluar ke mana-mana agaknya. Jam 2 petang, dengan tangan yang terketar-ketar, Mariam menelefon rumah abangnya, Kamal. Kali ini, panggilan diangkat selepas beberapa deringan. Hello, abang, ni Mariam. Apa dah jadi ni? Dari pagi Mariam telefon kenapa tak ada orang angkat? Mak mana? Bagi telefon kat mak. Suara Kamal di hujung talian kedengaran anehnya tenang. Oh, Mariam, kami baru bangun tidur tadi. Mak dah keluar awal pagi lagi. Dia kata nak pergi surau, solat sunat raya katanya. Sebaik sahaja mendengar kata-kata abangnya, Mariam merasakan sesuatu yang tidak kena. Surau, mak pergi surau pagi-pagi raya tanpa tunggu anak-anak balik beraya. Selama ni mak jarang keluar subuh-subuh, nak pergi ke kedai runcit depan simpang tu pun jarang. Lagipun hari ni kami nak balik, takkan mak tinggalkan rumah kosong. Entahlah, abang mamai lagi masa tu, dengar macam tu je. Kejap lagi baliklah tu, jangan risau sangat. Kamal menamatkan panggilan seolah-olah tiada apa yang berlaku, tetapi kebimbangan Mariam semakin memuncak. Dia segera menelefon 3 surau berdekatan untuk bertanya tentang ibunya, tetapi jawapan yang diterima adalah sama. Tiada jemaah bernama Puan Aminah yang datang pagi tadi, jam 4 petang, apabila hari semakin senja. Mariam tidak boleh menunggu lagi. Dia menelefon Balai Polis Rembau. Balai polis ke? Saya nak buat laporan orang hilang. Ibu saya keluar dari rumah pagi tadi dan masih belum pulang. Ya, namanya Puan Aminah binti Kasim, umur 62 tahun. Dia bukan jenis yang akan keluar rumah tanpa beritahu sesiapa. Tolonglah cari dia. Menurut rekod polis, laporan diterima pada 22 Januari 1997, jam 4.23 petang. Butirannya, wanita 62 tahun, lokasi tidak diketahui sejak awal pagi. Pada masa yang sama, di ruang tamu rumah tempat ibu itu hilang, satu pemandangan aneh sedang berlaku. Kamal, isterinya Siti, dan 2 orang anak mereka yang berpakaian baju raya sedang bersalam-salaman. Hanya mereka sahaja yang tahu apa yang tersembunyi di bawah lantai sejuk tungku dapur di bilik itu. Malam itu, suhu di Rembau turun mendadak. Mariam memandang keluar jendela bilik sewanya di Kuala Lumpur, melihat hujan lebat yang turun dan berbisik, Mak kat mana? Mesti sejuk, rendang pun tak sempat jamah. Tetapi Mariam tidak pernah terbayang. Ibunya bukan sahaja tidak keluar dari rumah, malah akan terkurung selama 7 tahun di tempat yang paling hangat tetapi juga paling sejuk, di bawah tungku dapur ruang tamu, tempat keluarganya memasak dan tidur setiap hari. Misteri panjang yang dinamakan orang hilang itu pun bermula. Pada hari raya itu, jam 5.40 petang, sebuah kereta peronda dari Balai Polis Rembau berhenti di hadapan rumah kampung tersebut. Hari sudah mula gelap. Di hadapan pintu pagar,
Kamal sedang berdiri sambil berpeluk tubuh. Kebiasaannya, jika ibu hilang, anak-anak akan panik, berlari keluar masuk rumah atau menunggu di simpang jalan, tetapi dia kelihatan begitu tenang, seolah-olah sedang menanti tetamu. Apabila polis turun dari kereta, Kamal menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Terima kasih Tuan sudi datang. Saya Kamal yang buat laporan. Maaf menyusahkan di hari raya ni. Kami difahamkan Ibu Encik keluar awal pagi. Pukul berapa sebenarnya? Ada tempat yang dia selalu pergi. Kamal berpura-pura berfikir sejenak, kemudian menjawab dengan lancar seolah-olah jawapannya telah dihafal. Dalam pukul 4 pagi agaknya. Saya tengah tidur, terdengar bunyi orang kat luar bilik. Saya tanya, mak nak ke mana? Dia jawab, nak pergi surau sekejap, nak solat sunat. Lepas tu dia terus keluar, dia tak cakap pula surau mana. Saya mamai masa tu, dengar dia jawab macam tu, saya sambung tidur balik. Dia memang kuat beribadat, jadi saya sangka dia pergi ke mana-mana surau berdekatan. Tapi sampai dah nak senja tak balik-balik, risau pula saya. Polis masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan. Di dapur, ketupat dan bahan-bahan rendang yang sepatutnya dimasak pagi itu dibiarkan kering di atas meja. Ruang tamu kemas dengan toto yang telah dilipat, tetapi seorang konstebel yang memeriksa rak kasut di pintu mengerutkan dahi. Kalau tengok kat sini, selipar Jepun dengan kain batik lepas yang makcik selalu pakai tak ada. Betul ke dia pakai ini masa keluar? Kamal menjeling ke arah rak kasut dan mengangguk. Ya, betul. Selipar Jepun putih kegemaran dia dengan kain batik lepas corak bunga yang dia selalu pakai kalau ke pekan dah tak ada. Mesti dia pakai yang itu. Selipar dan kain batik yang disahkan hilang pada ketika itu tidak pernah ditemui di mana-mana pun, hatta di tempat pembuangan sampah, sehinggalah rangkanya ditemui 7 tahun kemudian. Ini kerana pembunuh telah menanamnya sekali bersama mayat. Namun, pada masa itu, polis hanya merekodkannya sebagai maklumat pakaian si mati. Polis segera menghubungi 4 surau dan 2 pusat tahfiz dalam radius 5 km serta menyoal siasat 12 orang penduduk kampung. Namun, tiada seorang pun yang mengaku melihat Puan Aminah pada waktu subuh itu. Sebaliknya, Ketua Kampung Pak Mel pula yang bersungguh-sungguh mempertahankan Kamal di hadapan polis. Tuan tahu tak Kamal tu anak macam mana? Satu kampung ni kenal dia sebagai anak yang baik. Raya haji tahun lepas pun, dia dukung mak dia yang uzur tu datang ke majlis korban, siap menari lagi. Mungkin makcik tu ada sikit penyakit lupa, tersesat jalan agaknya. Bukan sebab Kamal tak jaga dia. Baiklah Pak Mel, tapi kebelakangan ni, ada tak dengar mereka anak beranak bergaduh? Bergaduh? Mereka tu orang baik-baik. Saya boleh jamin. Janganlah siasat lebih-lebih, cari diam-diam sudahlah. Keterangan Pak Mail yang penuh keyakinan itu memainkan peranan penting dalam menetapkan hala tuju siasatan kepada kes orang hilang biasa atau hilang ingatan. Pada tahun 1997, di sebuah pekan kecil seperti Rembau, tiada satu pun CCTV dipasang dan kamera papan pemuka kereta juga belum wujud. Bukti hanya bergantung pada mata dan mulut manusia. Pada hari kedua kehilangan, 23 Januari, Polis Rembau mengerahkan pasukan peronda untuk memeriksa kawasan Tasik, hutan kecil dan 7 buah rumah usang berdekatan. Mariam yang datang dari Kuala Lumpur dengan mata yang bengkak merayu di pejabat bahagian siasatan jenayah. Tuan, ini bukan kes lari dari rumah. Mak saya seumur hidup tak pernah keluar waktu subuh. Lagipun hari ni hari raya. Anak-anak nak balik dari KL, dia dah siapkan semua bahan masak. Takkan dia pergi solat macam tu je. Mustahil. Inspektor Rashid yang ditugaskan untuk kes itu menjawab dengan riak wajah serba salah sambil menyelak fail siasatan. Cik, saya faham perasaan Cik. Tapi setakat ni, tiada sebarang unsur jenayah ditemui, tiada kesan pergelutan, tiada kesan rumah dipecah masuk dan yang paling penting, anak lelakinya sendiri nampak ibunya keluar pagi tu. Tapi keterangan abang saya tu pelik. Mak saya bukan orang yang alim sangat sampai nak ke surau setiap subuh. Dia pergi setahun sekali 2 je. Takkan tiba-tiba dia berubah. Sabar, Cik. Kadang-kadang orang tua akan buat perkara yang tak dijangka. Mungkin itu simptom awal nyanyuk.
Kami dah edarkan notis orang hilang ke semua hospital dan rumah kebajikan seluruh negara. Kita tunggu sajalah. Inspektor Rashid, berdasarkan usia mangsa, keterangan konsisten anak sulungnya dan reputasi baik di kalangan penduduk kampung, menulis dalam laporan siasatan bahawa kes ini berkemungkinan besar adalah wanita warga emas keluar secara sukarela dan kemudiannya sesat, lalu menurunkan tanda tangannya. Pada hari keempat, polis mula mengurangkan skala pencarian. Tiada rekod pembelian tiket bas atas nama Puan Aminah di terminal bas berdekatan dan tiada mayat tidak dikenali yang sepadan dengannya di seluruh negara. Mariam bersemuka dengan abangnya sekali lagi. Abang, cakap betul-betul. Abang nampak tak mak keluar pagi tu? Pakaian dia, selipar dia. Betul ke dia keluar tanpa cakap apa-apa? Kamal menghisap rokok dengan acuh tak acuh dan menjawab dengan nada kering. Berapa kali nak cakap? Pukul 4 pagi dia kata nak ke surau. Lepas tu dia keluar. Aku mamai, tak nampak jelas. Tapi suara tu memang suara Mak. Kenapa kau tak percaya cakap abang kau sendiri? Mak hilang, tapi abang nampak tenang sangat. Abang rasa keadaan ni logik ke? Habis kau nak aku meraung guling-guling atas tanah baru puas hati. Aku pun serabutlah. Polis tengah cari, kita tunggu sajalah. Seminggu selepas kehilangan, polis Rembau mendaftarkan kes itu di bawah kategori orang dikehendaki orang hilang dan secara praktikalnya menangguhkan siasatan. Inspektor Rashid juga ditugaskan ke kes-kes jenayah berat yang lain dan fail Puan Aminah ditolak ke bahagian paling bawah timbunan fail. Apabila Mariam datang ke balai polis sekali lagi, pegawai yang bertugas memberitahunya dengan acuh tak acuh, status orang hilang dah didaftarkan. Kalau ada pengesahan identiti di mana-mana, kami akan hubungi. Buat masa ni, tak ada apa lagi yang kami boleh buat. Baliklah tunggu di rumah. Mariam meninggalkan balai polis dan menaiki bas untuk pulang ke Kuala Lumpur. Di luar tingkap, pemandangan Rembau yang lengang berlalu. Dia mengeluarkan sekeping gambar pasport ibunya dari dompet. Dalam gambar itu, ibunya tersenyum ceria, tetapi di dalam kepala Mariam, imej bahan-bahan rendang yang terbiar di dapur tidak dapat dilupakan. Mak janji nak masak rendang untuk kami. Mak pergi mana sebenarnya? Ketika bas itu meninggalkan Rembau, tungku dapur di ruang tamu rumah Puan Aminah masih sejuk, tetapi kesejukan itu tidak bertahan lama. Mulai malam itu, Kamal membawa isteri dan anak-anaknya masuk ke bilik itu dan mula menyalakan api. Pada Februari 1997, sebulan selepas kehilangan, kawasan desa di Rembau masih diselubungi suasana musim tengkujuh yang sepi. Setiap hujung minggu, Mariam akan pulang dari Kuala Lumpur, membawa risalah bergambar ibunya dan merayau di kampung-kampung berdekatan serta pasar minggu. Makcik, ada nampak orang ni tak? Tinggi lebih kurang 160 cm, ada tahi lalat dekat mata. Mariam bertanya kepada seorang wanita tua yang menjual sayur di pasar sambil menghulurkan risalah. Wanita tua itu membetulkan cermin matanya, meneliti gambar itu, lalu menggelengkan kepala. Tak nampak pula. Ini bukan Mak Si Kamal ke? Budak baik yang duduk kat hujung kampung tu. Ya betul, itu mak saya. Makcik ada nampak abang saya layan mak dengan kasar atau bergaduh tak? Pertanyaan berhati-hati Mariam itu serta-merta mengubah riak wajah wanita tua itu. Apa kamu cakap ni budak? Kamu tak kenal ke Kamal tu macam mana? Masa kenduri kahwin anak Pak Mail tahun lepas, satu kampung nampak dia dukung mak dia, siap nyanyi lagu untuk dia. Kamu sebagai anak, tak patut tuduh abang sendiri. Mak kamu tu dah nyanyuk, lari rumah, jangan nak salahkan orang lain. Di mata orang kampung, Kamal adalah anak yang tidak boleh dipersoalkan kebaikannya. Semakin Mariam cuba menimbulkan syak wasangka, semakin kuat pula pandangan orang kampung yang melabelnya sebagai anak derhaka yang menyalahkan abangnya selepas kehilangan ibu. Malah ahli keluarganya sendiri tidak menyebelahinya. Adik lelakinya menelefon Mariam dengan nada marah. Kak, tolonglah berhenti. Akak tahu tak betapa susahnya abang sekarang? Dia kena jaga rumah kosong tu, uruskan tanah pusaka. Akak tak nak tolong. Jangan pula tuduh dia macam-macam. Kau tak rasa pelik ke? Mak hilang pagi raya tu tak masuk akal. Dan kau tahu tak, lepas mak hilang, abang terus sibuk uruskan geran tanah.
Apa kaitannya? Sawah tu kan kena diusahakan. Mungkin mak dah mula nyanyuk. Janganlah tuduh abang sampai keluarga kita berpecah. Terimalah kenyataan. Apabila adik perempuannya juga memihak kepada Kamal, Mariam berasa sangat terasing. Daripada 4 beradik, hanya dia seorang yang masih mencari jejak ibunya. Pada musim bunga tahun itu, Kamal mula mengusahakan tanah pusaka seluas beberapa ekar milik ibunya secara bersendirian. Bunyi traktor bergema di sawah dan Kamal sering dilihat minum kopi bersama penduduk kampung di warung sambil berkata, "Nanti bila mak balik, saya pulangkanlah semua ni. Sementara tu, biarlah saya usahakan, sekurang-kurangnya ada juga hasilnya. Takkan nak biar tanah tu terbiar." Penduduk kampung mengangguk setuju sambil menepuk bahunya. "Betul tu, Kamal. Bertuah mak kau dapat anak macam kau, banyak kau berkorban." Sementara itu, di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Balai Polis Rembau, Inspektor Rashid sedang mengemas barang-barangnya. Dia telah menerima arahan pertukaran ke jabatan lain. Semasa menyusun fail, dia terjumpa semula nota yang pernah dicatatnya di dalam buku nota kecil. Kamal lapor, "Tunggu depan pintu pagar." Inspektor Rashid merenung ayat itu lama sambil berbisik sendirian. Pelik betul. Selalunya kalau mak hilang, orang bahkan kelam kabut mencari atau mundar-mandir dalam rumah. Tapi dia boleh tunggu depan pagar sebelum kereta peronda sampai lagi. Macam dia dah tahu kami akan datang. Tetapi tiada bukti kukuh. Inspektor Rashid menutup buku notanya dengan keluhan dan menolaknya ke dalam laci kabinet yang dalam. Kes itu pun semakin dilupakan. Pada musim luruh 1997, Kamal sekeluarga berpindah sepenuhnya ke rumah ibunya. Isterinya, Siti, dan 2 orang anaknya turut serta. Siti meletakkan almari pakaiannya di dalam bilik tidur ibu mentuanya dan meletakkan meja belajar anak-anaknya di situ. Dan sejak musim sejuk tahun itu, api di tungku dapur bilik itu mula menyala semula. Pada Hari Raya 1998, Mariam pulang ke Rembau selepas setahun. Sebaik sahaja melangkah masuk ke halaman rumah, dia terdengar gelak tawa anak-anak saudaranya, tetapi pandangannya terpaku pada ambang pintu bilik utama. "Abang, kenapa ubah bilik mak macam ni? Baju-baju dengan barang-barang mak semua mana?" Kamal yang sedang duduk di beranda sambil mengupas epal menjawab dengan selamba. "Kalau biar kosong nanti pencuri masuk. Barang mak semua abang simpan elok-elok kat tempat lain. Nanti dia balik, kami kosongkanlah bilik ni." Anak-anak dah besar, bilik tak cukup. Apabila Mariam membuka pintu bilik itu, bahang panas menerpa wajahnya. Bahagian lantai berhampiran tungku terasa begitu panas sehingga sukar untuk dipijak. Tiba-tiba, mata Mariam menangkap satu perubahan aneh pada lantai. Ketinggian lantai di bawah tikar getah itu terasa sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya. "Abang ada baiki lantai ke? Bawah tikar ni rasa tak rata." "Oh, itu hari tu masa hujan lebat. Lantai tu lembap, jadi abang simen sikit. Paip air pun ada betulkan sikit." "Kenapa? Itu pun kau nak syak?" Kamal memandang Mariam dengan senyuman sinis. Mariam tidak menjawab. Sebaliknya mengeluarkan sebuah buku nota kecil dari bagnya. Apabila tiada siapa yang melihat, dia menulis satu nota dengan tangan yang terketar-ketar. "Abang simen lantai dapur." Dia langsung tidak dapat membayangkan apa yang terkubur hanya 1 meter di bawah kakinya. Dia hanya merasakan gabungan aneh antara sentuhan simen yang sejuk dan bahang api yang panas. Pada musim bunga tahun itu, polis mengklasifikasikan kes kehilangan Puan Aminah sebagai fail orang hilang jangka panjang dan secara rasminya menamatkan siasatan. Inspektor Rashid telah berpindah dan fail kes itu hilang di dalam kabinet yang berhabuk. Menjelang tahun 1999, tiada siapa lagi di kampung itu yang menyebut nama Puan Aminah. Kamal menjual hasil padi dari sawah ibunya atas namanya sendiri, memperoleh pendapatan ribuan ringgit setahun. Orang kampung menganggapnya sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab dan rajin bekerja menampung bahagian ibunya. Di pejabatnya di Kuala Lumpur, Mariam duduk sendirian di mejanya yang kosong selepas semua orang pulang. Dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sekeping gambar lama, peta Rembau dan sekeping nota bertulis abang simen lantai dapur. "Mak, maafkan Mariam sebab lambat, tapi Mariam takkan putus asa. Mariam akan cari tahu apa yang abang sorokkan."
Mariam meletakkan semula nota itu ke dalam laci yang paling dalam dan menguncinya. Tiada siapa yang tahu pada ketika itu bahawa nota inilah yang akan menjadi kunci untuk membuka pintu kebenaran yang terkunci rapat 5 tahun kemudian. Malam di Rembau semakin larut dan dari cerobong asap rumah anak soleh itu, asap putih terus berkepul-kepul naik ke udara. Alaf baru bermula pada tahun 2000 dan Malaysia dilanda demam bola sepak Piala Dunia, tetapi pemandangan di kampung kecil di Rembau seolah-olah terhenti pada musim sejuk tahun 1997. 7 tahun telah berlalu sejak Puan Aminah hilang. Dalam ingatan penduduk kampung, nama Puan Aminah semakin pudar dan tempatnya yang kosong diisi oleh kejayaan anak sulungnya, Kamal. Kamal menguruskan tanah pusaka milik ibunya seolah-olah ia miliknya sendiri. Pada tahun 2001, dia membina sebuah rumah hijau di sebahagian tanah itu untuk menanam sayur-sayuran dan perniagaan itu mendatangkan keuntungan yang lumayan. Pendapatannya kini lebih 2 kali ganda daripada apa yang ibunya peroleh dengan membanting tulang sebelum ini. Orang kampung memandang rumah hijau itu dengan rasa cemburu. Kamal ni memang pandai berniaga. Walaupun mak dia tak ada, dia boleh uruskan keluarga dengan baik. Patutlah orang panggil dia anak yang baik. Tetapi di sebalik kemewahan itu, tersembunyi satu rutin harian yang ganjil. 2 orang anak Kamal kini sudah bersekolah rendah. Setiap hari selepas pulang dari sekolah, mereka akan memanaskan badan di hadapan tungku dapur di bilik yang pernah menjadi milik nenek mereka. Kanak-kanak itu akan menanam ubi keledek di dalam abu panas di tepi tungku sambil ketawa riang. Ayah, sini panas, seronok, ubi pun masak elok, makanlah banyak-banyak. Musim sejuk ni ayah akan pastikan api sentiasa ada. Kamal mengusap kepala anak-anaknya sambil tersenyum. Tetapi dia tidak pernah memberitahu dari mana datangnya kehangatan itu atau siapa yang terbaring 1 meter di bawah api itu. Ketika anak-anaknya meniup ubi panas, nenek mereka, Puan Aminah, sedang meringkuk di dalam tanah sejuk di bawah tungku. Sebaliknya, masa berlalu dengan sangat berbeza bagi Mariam di Kuala Lumpur. Pada tahun 2000, dia berhenti kerja. Di satu sudut bilik sewanya, 2 kotak A4 berisi dokumen berkaitan kehilangan ibunya tersusun tinggi hingga ke siling. Di dalamnya terdapat salinan laporan polis, risalah orang hilang dan diari siasatan yang ditulisnya sendiri. Sejak tahun 2001, setiap 22 Januari, tarikh ibunya hilang, Mariam pasti akan mengunjungi Balai Polis Rembau. Tetapi jawapan yang diterima sentiasa sama. Cik Mariam, kami faham perasaan cik. Tapi tanpa petunjuk baru, siasatan semula sukar dijalankan. Dah 7 tahun berlalu, lebih baik cik cuba terima kenyataan. Para penyiasat memandangnya dengan pandangan simpati dan kadang-kadang dengan pandangan jengkel, seolah-olah seluruh dunia menyuruhnya untuk berputus asa. Namun, pada tahun 2002, satu sinar harapan muncul. Melalui orang ramai, dia mendapat tahu tentang Encik Zainal, seorang penyiasat persendirian di Seremban. Beliau adalah seorang bekas pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan. Encik Zainal meneliti dokumen tebal yang dibawa oleh Mariam, tetapi reaksinya dingin. Cik, biar saya berterus terang. Sudah 5 tahun berlalu. Dalam kes orang tua hilang di kampung, selepas 5 tahun, semua bukti dianggap sudah musnah. Walaupun saya ambil kes ni, saya tak boleh jamin dapat jumpa ibu cik. Encik Zainal, saya sanggup bayar berapa pun. Tolonglah pergi ke sana walau sekalipun. Saya rasa abang saya ada sorokkan sesuatu. Dengan syak wasangka sahaja tak cukup. Mesti ada bukti kukuh baru polis akan bertindak dan baru saya boleh bertindak. Maaf, lebih baik cik pulang. Encik Zainal hanya memberikan kad perniagaannya dan menyuruh Mariam pulang. Tetapi Mariam menyimpan kad itu di bahagian paling dalam dompetnya seperti azimat. Masa berlalu dan pada tahun 2003, Mariam melancarkan langkah terakhirnya. Dia menghantar surat tuntutan kepada Kamal, mencadangkan perbincangan mengenai proses pewarisan tanah milik ibunya. Dia mendapat tahu bahawa mengikut undang-undang, selepas 5 tahun seseorang hilang, permohonan untuk pengisytiharan kematian boleh dibuat.
Beberapa hari kemudian, jawapan daripada Kamal tiba melalui peguam memandangkan status hidup atau mati Puan Aminah belum disahkan. Perbincangan mengenai pewarisan adalah terlalu awal. Sebagai anak sulung, saya hanya menjaga harta ibu saya dengan amanah. Diharap pihak Cik mengelakkan sebarang pertikaian undang-undang yang tidak perlu. Mariam merenyuk surat itu sambil mengetak bibir. Abang upah peguam. Guna duit hasil tanah mak untuk lawan aku. Pada masa ini, keretakan mula muncul dalam keluarga Kamal. Pada musim sejuk 2003, isteri Kamal, Siti, secara rahsia menelefon isteri adik iparnya dan memberitahu sesuatu yang aneh. Adik, akak sekarang ni tak boleh tidur. Tidur dalam bilik mak mentua asyik kena tindih. Lepas tu, kalau pasang api kat tungku, kadang-kadang ada bau pelik. Macam bau busuk, macam bau terbakar pun ada. Alah, Kak, rumah tu kan dah lama, mungkin ada tikus mati agaknya, jangan fikir sangat. Adik iparnya tidak mengendahkan perkara itu, tetapi Siti tidak meletakkan gagang telefon untuk seketika. Dia tahu, bau itu bukan bau bangkai tikus. Sementara itu, Inspektor Rashid, yang kini bertugas di jabatan lain, suatu hari terjumpa sebuah buku nota lama semasa mengemas mejanya. Ia adalah diari tugasnya dari tahun 1997. Apabila dia membukanya secara rawa, satu nama yang dikenali menarik perhatiannya. 1997, 1/2 Kamal lapor, tunggu depan pintu pagar. Inspektor Rashid mengusap ayat itu dengan jarinya, teringat akan udara sejuk pada hari itu 7 tahun lalu. Katanya anak soleh. Tapi kenapa dia macam dah tahu polis akan datang? Selalunya orang akan sibuk mencari. Dia menggelengkan kepala, tetapi tiada alasan untuk membuka semula siasatan. Dia menutup semula buku nota itu, tetapi kali ini dia tidak membuangnya, sebaliknya meletakkannya di tempat yang mudah dilihat di dalam laci mejanya. Pada musim bunga 2004, Mariam membuat keputusan untuk memohon pengisytiharan kematian di mahkamah. Dia memerlukan salinan asal kad pengenalan dan dokumen harta ibunya. Dia menelefon Kamal dan memberitahu, "Abang, hujung minggu ni Mariam nak balik. Nak cari dokumen untuk failkan kat mahkamah. Tolong buka pintu. Kau cakap je apa yang kau nak. Nanti abang cari dan pos." "Kenapa nak datang sendiri?" "Tak, Mariam nak periksa sendiri. Ada barang Mariam juga dalam bilik mak." Kamal menolak dengan berkeras, tetapi apabila Mariam mengugut akan datang bersama polis, dia terpaksa bersetuju. Pada suatu pagi Sabtu bulan Jun 2004, Mariam menaiki bas ekspres ke Rembau. Dia membawa sebuah beg kosong dan sebuah kamera lama. Di luar tingkap, sawah padi Rembau yang menghijau mula kelihatan. "Tunggu, abang, kali ni aku takkan balik dengan tangan kosong. Setiap sudut bilik mak, setiap butir habuk pun aku akan geledah sampai jumpa." 2 kotak A4 di atas almari bilik Mariam seolah-olah menanti kepulangan tuannya. Tetapi tiada siapa yang menyangka bahawa lawatan kali ini akan menjadi permulaan yang tidak boleh diundur untuk membuka penutup kebenaran yang terkubur selama 7 tahun. Bas itu terus bergerak menuju ke rumah yang menyimpan rahsia besar. Pada pagi Sabtu bulan Jun 2004, jam 11 pagi, apabila Mariam tiba di rumah pusaka di Rembau, suasana di rumah itu sunyi sepi. Apabila dia melangkah masuk ke halaman, abangnya, Kamal, telah keluar dengan alasan kerja di rumah hijau. Hanya kakak iparnya, Siti, yang menyambutnya di muka pintu dengan senyuman kekok. Mariam dah sampai. Abang kau sibuk sikit kat kebun. Nak akak buatkan air?" "Tak apalah kak, saya nak cari dokumen sekejap je. Lepas tu terus balik. Saya nak masuk bilik mak sekejap." Mariam menjawab acuh tak acuh dan terus menuju ke bilik utama. Bilik yang 7 tahun lalu dipenuhi dengan kehangatan ibunya kini terasa asing. Di dinding tergantung gambar keluarga abangnya dan di sudut bilik, buku-buku sekolah serta mainan anak-anak saudaranya bersepah. Mariam menahan rasa sedih dan membuka sebuah almari kayu lama di sudut bilik. Tujuannya adalah untuk mencari kad pengenalan dan geran tanah ibunya yang diperlukan untuk permohonan pengisytiharan kematian.
Apabila dia menggeledah laci atas almari, dia menemui satu sampul surat berwarna coklat yang sudah kusam. Mujurlah, dokumen yang diperlukannya ada di dalamnya. Mariam menghela nafas lega dan hendak menutup laci itu, tetapi tiba-tiba dia ternampak sehelai kain batik lama terselit di celah laci paling bawah. Apa ni? Mak punya ke? Apabila Mariam membuka lipatan kain batik itu, sebuah buku nota dengan kulit yang sudah lusuh terjatuh. Ia adalah buku catatan Puan Aminah. Ibunya yang buta huruf sepanjang hayat, belajar menulis pada usia lebih 50 tahun di kelas anjuran kemas di Balai Raya Kampung. Di dalamnya terdapat catatan dengan tulisan yang tidak kemas. Mariam terduduk di lantai dan membuka buku itu dengan tangan yang terketar-ketar. Catatan yang bermula dari tahun 1994 itu kebanyakannya mengandungi kisah harian yang biasa. Hari ni jemur cili. Mariam telefon, cucu dapat nombor 1 di sekolah. Tetapi apabila catatan beralih ke musim luruh 1996, nadanya berubah menjadi suram. 15 Oktober 1996, Kamal sebut lagi pasal tanah. Katanya ada hutang. Tak cakap hutang apa, asyik desak nak jual sawah. Aku cakap tak boleh. 3 November 1996, Kamal depan orang kampung bukan main baik. Tapi bila balik rumah sepatah pun tak bercakap. Menantu pun asyik perhati je. Rasa macam makan tak lawas. Jantung Mariam berdegup kencang. Dia menelan air liur dan membuka halaman terakhir. Ia adalah catatan bertarikh 28 Disember 1996, sebulan sebelum ibunya hilang. Kamal suruh jual tanah. Aku tak bagi. Renungan matanya menakutkan. Hanya 2 baris ayat. Tetapi di dalam ayat pendek itu, terkandung segala ketakutan yang dirasai oleh ibunya. Mariam menikup mulutnya. Syak wasangka yang dipendamnya selama 7 tahun kini bertukar menjadi keyakinan. Mariam, dah jumpa ke dokumen tu? Suara Siti dari belakang mengejutkan Mariam. Dia cepat-cepat menyumbat buku catatan itu ke dalam bagnya. Ah ya, dah jumpa. Saya sibuk ni, kena balik sekarang. Mariam keluar dari rumah itu seperti melarikan diri. Di dalam bas ekspres pulang ke Kuala Lumpur, dia membaca buku catatan itu berulang kali. Ayat terakhir ibunya, renungan matanya menakutkan, terus berlegar di kepalanya, membuatkan dadanya terasa sesak. Sebaik sahaja tiba di Kuala Lumpur, Mariam mengeluarkan sekeping kad perniagaan yang telah disimpannya selama 2 tahun di dalam dompet penyiasat persendirian, Encik Zainal. Dia menelefon dengan tangan yang terketar-ketar. Encik Zainal, saya ni. Mariam yang datang jumpa Encik 2 tahun lepas. Ingat tak, saya dah jumpa buku catatan mak saya. Dia tulis, aku tak bagi. Renungan matanya menakutkan. Terdengar kesunyian yang panjang di hujung talian. Beberapa saat kemudian, suara Encik Zainal yang garau dan tenang kedengaran. Cik Mariam, datang ke pejabat saya. Kita bincang semula. Keesokan harinya, selepas membaca buku catatan yang dibawa oleh Mariam, Encik Zainal mengeluarkan salinan nota yang ditulis oleh Mariam pada tahun 1998 dari laci mejanya. Abang simen lantai dapur. Cik Mariam, tentang nota ni. Cik kata pada hari raya 1998, lantai bilik utama tu rasa lebih tinggi, kan? Dan ibu cik hilang pada Januari 1997. Kalau simen tu dituang pada masa itu, kita kena cari rekod pembelian simen pada Januari 1997. Tapi dah 7 tahun, ada lagi ke resit tu? Memang susah, tapi kedai hardware di Pekan Kecil selalunya simpan buku hutang lama. Saya akan turun ke Rembau. Minggu pertama Julai 2004, Encik Zainal mula menyiasat setiap kedai hardware dan kedai bahan binaan di sekitar Rembau. Tetapi seperti yang dijangka, kebanyakan pemilik kedai menolak. Aduh Encik, buku akaun 7 tahun lepas mana ada orang simpan? Semua dah bakar, tak ingat langsung. Tahun 97 tu zaman krisis ekonomi, banyak kedai dah tutup, siasatan menghadapi jalan buntu. Walaupun hampir berputus asa, Encik Zainal teringat akan ayat renungan matanya menakutkan dalam buku catatan itu dan meneruskan siasatannya dengan gigih. 2 minggu kemudian, dia masuk ke sebuah kedai hardware lama dengan papan tanda usang di Pekan Rembau, kedai besi Seng Huat. Kedai itu penuh sesak dengan bahan binaan yang berhabuk.
Pemiliknya, seorang lelaki Cina tua, memakai cermin mata tebal dan memandang Encik Zainal dari atas ke bawah. Bekas polis, buku tahun 97, saya ni jenis tak suka buang barang. Mungkin ada lagi dalam stor. Pemilik kedai itu mengeluarkan sebuah buku log lama yang berbau hapak dari bahagian dalam stor. Di kulitnya tertulis dengan pen marker, buku jualan RM96,097. Encik Zainal menelan air liur dan membuka halaman Januari 1997, 15 Januari, 16, 17, jarinya bergerak semakin pantas dan pada catatan bertarikh 20 Januari, tepat 2 hari sebelum Puan Aminah hilang, jarinya terhenti. Tauke, sini, tulis Simen 4 Beg, Kampung Seri Jati, nama Kamal. Tauke ingat tak orang ni? Pemilik kedai itu melihat buku log dan menepuk dahinya. Ayah ingat, masa tu dekat Nak Raya, dia beli simen. Saya tanya nak buat apa. Dia kata tungku dapur runtuh, nak baiki. Dia bayar tunai, terus pergi. Resit kecil pun ada lekat kat sini. Di sudut buku log itu, terdapat salinan resit karbon yang telah pudar, dikokot dengan stapler. Tarikh 20 Januari 1997. Barang, simen, 4 beg. Pembeli, Kamal, KG Seri Jati. Encik Zainal merasakan bulu romanya meremang. Tiada siapa yang akan membuat kerja simen pada musim tengkujuh dengan cuaca sejuk. Simen akan membeku dan tidak akan kering dengan sempurna. Jadi, apakah sebab Kamal tergesa-gesa membeli simen sejurus sebelum hari raya? Ia bukan untuk membaiki rumah, tetapi untuk menutup sesuatu buat selama-lamanya. Encik Zainal segera menelefon Mariam. Cik Mariam, saya dah jumpa. Kamal beli 4 beg simen 2 hari sebelum ibu cik hilang. Sekarang, kita boleh gerakkan polis. Kebenaran yang terkubur selama 7 tahun di bawah tanah mula muncul ke permukaan melalui sebaris catatan dalam sebuah buku log lama. Tetapi untuk mengesahkan bahawa apa yang terkubur di bawah simen itu bukan sekadar sisa binaan, masih ada satu gunung besar yang perlu didaki. Keesokan harinya, 16 Julai 2004, selepas memperoleh resit simen itu, Encik Zainal dan Mariam mengetuk pintu pejabat Ketua Bahagian Siasatan Jenayah di Balai Polis Rembau. Di atas meja, diletakkan buku catatan lama Puan Aminah dan salinan resit dari kedai besi Seng Huat. Tuan, tengok ni, 2 hari sebelum mangsa hilang, 20 Januari, dalam cuaca sejuk musim tengkujuh, dia beli 4 beg simen untuk baiki tungku dapur. Logik ke? Ketua Siasatan Jenayah mengerutkan dahi sambil meneliti dokumen. Di kampung, orang kadang-kadang baiki rumah masa musim sejuk. Ini saja tak cukup untuk siasatan paksa. Tuan dah baca buku catatan ni? Dia tulis renungan matanya menakutkan. Dan simen ni dibeli oleh anaknya. Simen yang sama dituang di atas tungku dapur di rumah tempat ibunya hilang. Kalau tuan gali, pasti jumpa. Kalau tak ada apa-apa, saya sanggup didakwa atas tuduhan laporan palsu. Sikap tegas Encik Zainal membuatkan Ketua Siasatan terdiam seketika, kemudian dia menekan interkom. Panggil Inspektor Rashid dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Suruh dia datang ke bilik saya. Inspektor Rashid, pegawai yang menyiasat kes ini 7 tahun lalu, kini menyertai semula pasukan siasatan. Dia mengeluarkan buku nota lamanya dan menunjukkan catatan Kamal lapor. Tunggu depan pintu pagar kepada ahli pasukan. Penyesalan terbesar saya adalah mengabaikan perkara ini dulu. Dia tahu kita akan datang. Kali ni, kita siasat betul-betul. Pasukan siasatan semula segera menyemak rekod cuaca Jabatan Meteorologi untuk Januari 1997. Keputusannya seperti yang dijangka. Pada hari kehilangan, 22 Januari, suhu minimum di Rembau adalah sangat rendah untuk musim itu. Dengan hujan lebat, kerja-kerja simen dalam keadaan begitu adalah mustahil. Selain itu, tiada sebarang permohonan permit pembaikan rumah atas nama Kamal di Majlis Daerah Rembau. Pembelian simen itu jelas untuk tujuan lain. Pada akhir bulan Julai, polis memberitahu Kamal bahawa mereka akan melakukan siasatan di dalam rumahnya. Tetapi Kamal menentang keras. Korang ni siapa? Ada waran?
Jangan ganggu orang yang tak bersalah. Keluar sekarang. Kalau kamu semua masuk, aku saman. Kamal mengacukan sebilah parang ke arah polis dan menghalau mereka keluar. Tetapi reaksi ganasnya ini sebaliknya menguatkan keyakinan polis. Mahkamah, setelah mendapati terdapat asas yang kukuh untuk mempercayai unsur jenayah, mengeluarkan waran geledah. Pada 2 Ogos 2004, jam 7 pagi, pasukan forensik dan Inspektor Rashid memasuki perkarangan rumah kampung itu. Kamal berdiri di sudut halaman dengan berpeluk tubuh, merenung mereka dengan pandangan tajam. Buatlah apa kamu nak buat, takkan jumpa apa-apa punya. Tapi kalau rumah aku rosak, aku akan tuntut ganti rugi dari kerajaan. Ingat tu. Seorang pegawai forensik masuk ke ruang tamu dan membuka beg peralatannya. Aktifkan radar tembus tanah. GPR up. Imbas sehingga 2 meter ke bawah. Pegawai itu meletakkan alat GPR yang kelihatan seperti mesin pemotong rumput di atas lantai dan menolaknya perlahan-lahan. Di skrin monitor, garisan gelombang yang tidak sekata mula terpapar. Bahagian tengah bilik normal, bahagian ambang pintu pun normal. Baiklah, bergerak ke arah tungku dapur. Apabila alat itu melepasi bahagian hadapan tungku, graf di monitor melonjak naik dan bunyi amaran berbunyi. Di sini, bawah tungku, kedalaman 70 cm. Ketumpatan tanah sangat berbeza dengan sekeliling. Lebar 1.2 meter, kedalaman 0.6 meter. Ada sesuatu yang ditanam. Inspektor Rashid memberi arahan melalui radio. Mula kerja. Pecahkan dengan cermat. Jam 10 pagi, bunyi bising pemutar hentaman elektrik memenuhi ruang tamu. Bersama dengan getaran yang kuat, lantai konkrit di hadapan tungku mula pecah. Berhenti sekejap, periksa ketebalan simen. Pegawai forensik mengukur keratan simen yang pecah dengan pita pengukur. Tebal lebih kurang 10 cm. Cukup untuk 4 beg simen. Sama dengan rizit, bunyi mesin berhenti dan suasana menjadi begitu senyap sehingga bunyi nafas pun boleh didengar. Pegawai forensik mula mengorek tanah dengan sudip dan sebahagian tulang berwarna putih kelabu mula kelihatan. Jumpa. Rangka manusia. Rangka yang ditemui berada dalam posisi meringkuk seperti janin. Jelas sekali mayat itu dipaksa masuk ke dalam lubang sempit di bawah tungku. Di sebelah rangka itu, ditemui sehelai selipar Jepun yang tidak reput dan cebisan kain kelabu. Ini bukan keselipar yang dilaporkan hilang 7 tahun lalu, yang katanya dipakai oleh ibu mangsa. Suara Inspektor Rashid bergetar. Mayat itu tidak pergi jauh, sebaliknya berada di bawah lantai bilik tempat keluarganya makan dan tidur, di bawah kehangatan tungku, tetapi jasadnya sejuk selama 7 tahun. Hasil bedah siasat terperinci di Jabatan Forensik sangat mengerikan. Ahli patologi menunjukkan gambar X-ray kepada Inspektor Rashid. Inspektor, ini bukan kematian akibat kemalangan. Tengok tengkorak ni, ada 7 kesan lekuk. Mustahil boleh jadi macam ni kalau jatuh sekali. Ini dipukul berkali-kali dengan objek tumpul, dengan sangat kuat. Ada kesan pertahanan diri. Kedua-dua tulang lengan ada kesan retak. Ibu mangsa cuba mengangkat tangan untuk menahan pukulan anaknya. Dia cuba melawan untuk hidup. Analisis DNA mitokondria mengesahkan bahawa rangka itu mempunyai hubungan ibu dengan Mariam. Ia adalah Puan Aminah. Pada 5 Ogos 2004, polis menuju ke rumah hijau dengan waran tangkap. Kamal sedang memetik sayur. Inspektor Rashid mendekatinya dan mengeluarkan gari. Kamal bin Hamid, anda ditahan atas tuduhan membunuh dan menyembunyikan mayat. Ibu anda. Dia dah ceritakan segalanya dari bawah tungku tu. Kamal tidak melawan semasa ditangkap. Dia hanya menoleh ke arah rumahnya sekali dan kemudian berkata, saya tak buat apa-apa. Raksasa yang bersembunyi di sebalik topeng anak soleh selama 7 tahun itu akhirnya diheret keluar dari kubunya, tetapi dia masih belum bersedia untuk mengakui jenayahnya. Kata-kata pertama yang akan keluar dari mulutnya bukanlah penyesalan, tetapi penipuan yang pengecut. Pada petang hari penangkapan, suasana di bilik soal siasat Balai Polis Rembau terasa berat. Kamal, dengan tangan bergari disembunyikan di bawah meja, hanya merenung lantai. Inspektor Rashid duduk di hadapannya, menghempas fail siasatan ke atas meja dan memulakan bicara. Kamal, cukuplah.
Rangka ibu awak dah ditemui, laporan forensik pun dah keluar. Tulang temulang dia dah ceritakan segalanya tentang apa yang awak buat. Kamal menelan air liur dan perlahan-lahan mengangkat kepala. Matanya kelihatan resah, tetapi kata-kata yang tidak dijangka keluar dari mulutnya. Tuan, bukan saya yang bunuh. Itu kemalangan. Kemalangan? Awak tanam dia bawah tungku dan simen. Itu kemalangan. Malam sebelum raya tu, Mak tengah nyalakan api kat tungku. Tiba-tiba dia tergelincir atas lantai licin. Saya dengar bunyi gedebuk. Bila saya keluar, kepala dia berdarah, terbaring kat situ. Saya panik sangat, takut. Jadi sebab takut awak tanam ibu awak, bukan bawa pergi hospital. Saya ingat dia dah meninggal. Saya takut orang kampung akan kata saya anak derhaka, tak jaga mak sampai mati. Saya buat keputusan yang salah masa tu. Saya betul-betul tak ada niat nak bunuh dia. Peguam Kamal yang berada di sebelahnya menyokong cerita itu, cuba mengurangkan pertuduhan kepada menyebabkan kematian tanpa niat dan menyembunyikan mayat. Tetapi, Inspektor Rashid tersenyum sinis dan meletakkan sekeping gambar X-ray di hadapan Kamal. Ini gambar tengkorak ibu awak. Sini, sini dan sini ada 7 kesan lekuk. Kalau orang jatuh sekali, kepala dia boleh pecah 7 kali ke depan, belakang, tepi, semua kena. Mungkin dia terhantuk kat banyak tempat masa jatuh. Jangan menipu. Tengok tulang lengan dia. Ada retak, kan? Tahu tak ini apa? Ini kesan pertahanan diri. Dia angkat tangan untuk tahan pukulan awak. Ini kemalangan ke? Ditaking oleh Inspektor Rashid, Kamal terdiam, tetapi dia tetap menafikan niat membunuh. Pasukan siasatan mula menyiasat latar belakang Kamal untuk mematahkan dakwaan kemalangan tidak sengaja. Beberapa hari kemudian, bukti kukuh ditemui melalui penyiasatan akaun banknya. Pada separuh kedua tahun 1996, akaun Kamal penuh dengan transaksi keluar masuk yang mencurigakan. Dia telah meminjam sejumlah RM23,000 daripada 2 orang pemberi pinjaman wang haram di Pekan Rembau. Tarikh akhir pembayaran adalah Mac 1997. Pasukan siasatan menjejaki aliran wang itu dan menemui seorang pemilik restoran makanan laut. Kamal, ingat. Musim panas tahun 96, dia laburkan banyak duit untuk buka restoran dengan saya. Tapi dalam masa 3 bulan, kami bankrupt. Long kejar, dia ke sana kemari. Jadi dia perlukan duit untuk bayar hutang. Mana lagi dia nak cari duit selain dari tanah mak dia? Dia tu, kalau dah minum, asyik merungut yang semua masalah boleh selesai kalau mak dia jual tanah, tapi mak dia degil. Ini sepadan dengan catatan dalam buku diari Puan Aminah. Katanya ada hutang. Asyik desak nak jual sawah. Motif jenayah itu jelas sekali adalah wang. Lebih-lebih lagi, sejurus selepas kehilangan ibunya pada Mac 1997, Kamal telah memalsukan tanda tangan ibunya untuk mendaftarkan dirinya sebagai wakil pengurus tanah dan selama 7 tahun, dia telah mengambil semua wang bantuan pertanian dan hasil sewa yang masuk ke akaun ibunya berjumlah RM48,000. Apabila polis mendedahkan rekod kewangan ini, pandangan orang kampung serta-merta berubah. Penduduk yang selama ini berdiam diri dan percaya Kamal tidak mungkin berbuat demikian, mula menceritakan apa yang mereka benar-benar ingat. Pemilik kedai runcit berhampiran rumah itu memberitahu polis dengan teragak-agak, sebenarnya, malam tu saya ada dengar bunyi orang bergaduh. Malam 21 Januari rasanya. Saya dengar Kamal menjerit kuat. Nak jual sikit tanah tu pun kedekut sangat ke? Tapi sebab satu kampung kenal dia anak baik, saya tak nak campur urusan keluarga orang, jadi saya buat tak tahu je. Tetapi pukulan terakhir yang memerangkap Kamal datang dari mulut ketua kampung, Pak Mail. Orang yang sama yang menjamin alibi Kamal 7 tahun lalu. Pasukan siasatan semula menemui rekod panggilan pada hari laporan dibuat, 22 Januari, jam 3.20 petang, yang menunjukkan Kamal telah menelefon Pak Mail selama 3 minit. Ini adalah sejam sebelum Mariam membuat laporan polis. Inspektor Rashid memanggil Pak Mail dan menyoalnya mengenai panggilan itu. Pak Mail mengeluh panjang dan menundukkan kepala. Tuan, saya dah buat dosa besar. Hari tu, Kamal telefon saya. Dia kata,
Pak Mail, nanti kalau Mariam telefon, tolong cakap mak pergi surau ya. Kalau dia tahu mak dia hilang, kenapa dia tak ajak cari sama-sama? Kenapa dia suruh Pak Mail menipu? Pak Mail tak rasa pelik ke? Saya ingatkan, sebab dia anak yang baik, dia tak nak adik dia risau kalau tahu mak dia keluar sekejap. Mana saya tahu dia dah bunuh orang baru suruh saya buat macam tu. Keterangan ini menghancurkan sepenuhnya dakwaan kemalangan tidak sengaja Kamal. Jika ibunya mati akibat kemalangan, dia mungkin panik dan tidak membuat laporan, tetapi mustahil dia sempat menelefon ketua kampung untuk mereka cerita sebelum adiknya membuat laporan. Ini jelas sekali merupakan tindakan penyembunyian yang terancang dan bukti kukuh niat jenayahnya. Tetapi Kamal masih berdiam diri. Saya tak tahu. Pak Mai salah ingat tu. Saya tak bunuh dia. Inspektor Rashid berasa sangat marah dengan sikap tidak tahu malu Kamal. Walaupun bukti fizikal dan keadaan amat kukuh, tanpa pengakuan, sukar untuk membuktikan pembunuhan terancang di mahkamah. Senjata pembunuhan, objek tumpul itu, masih belum ditemui dan yang paling penting, mereka memerlukan saksi yang melihat apa yang berlaku di dalam rumah itu pada malam kejadian. Perhatian pasukan siasatan kini beralih kepada isteri Kamal, Siti, wanita yang memasak dan tidur di atas mayat ibu mentuanya selama 7 tahun. Adakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Inspektor Rashid memanggil Siti sebagai saksi. Apabila masuk ke bilik soal siasat, dia kelihatan cemas sambil memulas-mulas sapu tangan. Inspektor Rashid bertanya dengan suara yang lembut tetapi tajam. Puan Siti, suami Puan mendakwa ia adalah kemalangan. Tapi selama 7 tahun Puan menyalakan api di tungku tu. Betul ke Puan tak hidu apa-apa bau? Puan tidurkan anak-anak di atas mayat yang sedang mereput. Kami dah siasat. Tahun lepas Puan ada telefon adik ipar, beritahu ada bau pelik dari tungku. Puan tahu, kan? Puan tahu apa yang suami Puan dah buat. Wajah Siti serta-merta pucat lesi, bibirnya mula terketar-ketar. Tuan, kalau saya cakap, apa akan jadi pada saya? Anak-anak saya? Kalau Puan cakap benar, ia akan dipertimbangkan. Tapi kalau Puan terus berdiam diri, Puan akan dianggap bersubahat. Pilihlah. Bilik soal siasat itu diselubungi kesunyian yang berat. Tembok istana anak soleh yang dibina selama 7 tahun itu akhirnya mula retak. Apabila mulut isterinya terbuka, kebenaran di sebalik bunyi gedebuk pada malam itu akan terbongkar. 4 hari selepas ditangkap, mulut Kamal masih terkunci rapat atau hanya mengulangi penafiannya. Dalam 4 sesi soal siasat, dia mengulangi ayat yang sama seperti robot. Saya tak bersalah. Mak saya tergelincir dan meninggal. Saya panik jadi saya tanam dia. Saya takut orang tuduh saya anak derhaka. Itu saja. Peguamnya duduk di sebelah dengan berpeluk tubuh dan riak wajah yang tenang. Tuan, tiada bukti langsung, kan? Tiada saksi, tiada senjata pembunuhan. Walaupun mayat ditemui, menuduhnya membunuh adalah keterlaluan. Suasana dalam pasukan siasatan menjadi suram. Walaupun laporan forensik menunjukkan pembunuhan, untuk menolak sepenuhnya dakwaan kemalangan tidak sengaja, mereka memerlukan saksi yang melihat atau mendengar apa yang berlaku di bilik itu pada malam kejadian. Inspektor Rashid keluar dari bilik soal siasat, menghisap rokok sambil berfikir panjang. Pandangannya tertumpu pada seorang wanita yang duduk di bilik menunggu, isteri Kamal, Siti. Puan Siti, sila masuk sekejap. Siti duduk di kerusi di bilik soal siasat dengan wajah yang pucat. Pada mulanya, dia hanya mengulangi cerita suaminya bahawa ibu mentuanya keluar ke surau. Tetapi Inspektor Rashid tahu kelemahannya yang paling besar. Puan Siti, suami Puan berkeras, ia adalah kemalangan. Jadi saya nak tanya, betul ke Puan tak tahu apa-apa? Selama 7 tahun Puan makan dan tidur dalam bilik tu, betul ke Puan tak tahu ibu mentua Puan ada di bawah tungku? Tahun lepas Puan telefon adik ipar, kan, mengadu ada bau pelik dari tungku. Puan mesti tahu itu bukan bau bangkai tikus. Sambil hidu bau tu, Puan suapkan anak-anak makan. Bahu Siti mula bergegar dengan kuat. Dia menekuk wajahnya dengan kedua-dua tangan. Dulu saya takut. Saya ikut je apa suami saya suruh. Kalau Puan cakap benar sekarang, ia akan dipertimbangkan. Tapi kalau Puan keluar dari sini, Puan juga bersubahat. Puan nak anak-anak Puan jadi anak pembunuh?
Ditekan oleh Inspektor Rashid, Siti akhirnya rebah. Dengan suara yang terketar-ketar, dia mula menceritakan ingatan yang telah dipendamnya selama 7 tahun, pagi raya tahun 1997 tu. Saya terjaga sebab haus, tapi suami saya tak ada di sebelah. Saya buka pintu, nampak suami saya berdiri depan tungku sambil pegang cangkul. Di sebelahnya ada beg simen. Suami puan cakap apa? Saya terkejut. Dia pandang saya dan cakap, "Mak pergi surau. Paip air bawah tungku pecah, abang tengah baiki." Pandangan matanya masa tu menakutkan. Saya tak berani tanya lebih. Itu saja, malam sebelumnya macam mana? Ada saksi kata, suami puan bergaduh dengan ibu mentua. Siti teragak-agak seketika, kemudian memberikan keterangan yang paling penting. Malam tu, suami saya bergaduh besar dengan mak pasal tanah. Lepas tu dia jerit kat saya, bawa budak-budak masuk bilik sebelah. Jangan keluar. Lepas tu, saya bawa anak-anak masuk bilik sebelah. Tak lama lepas tu, saya dengar bunyi gedebuk-gedebuk dari bilik mak, macam ada benda tumpul jatuh ke lantai. 2-3 kali bunyinya, lepas tu senyap. Keterangan Siti adalah bukti kukuh yang mengubah keseluruhan siasatan. Bunyi gedebuk yang didengari beberapa kali itu bertentangan sama sekali dengan dakwaan Kamal bahawa ibunya mati akibat tergelincir sekali. Ini jelas menunjukkan adanya perbuatan memukul. Inspektor Rashid segera meminta laporan tambahan dari Jabatan Forensik. "Doktor, tolong periksa semula kesan lekuk pada tengkorak. Kalau ia disebabkan oleh pukulan objek tumpul, boleh tak anggarkan jenis senjata yang digunakan." Beberapa hari kemudian, laporan segera tiba dari Jabatan Forensik. Ahli patologi menunjukkan imbasan 3D tengkorak di monitor. "Inspektor, tengok bahagian lekuk ni. Daripada 7 kesan pukulan, yang paling parah adalah di bahagian belakang dan tepi kepala. Bentuk lukanya bulat. Ini bukan hentakan pada permukaan rata seperti lantai atau dinding. Jadi apa? Objek tumpul berbentuk silinder dengan diameter 4 hingga 5 cm. Sesuai dengan kesan pukulan paip besi atau batang kayu yang keras, pasukan siasatan segera menggeledah stor di rumah Kamal. Di antara peralatan kebun yang berhabuk, mereka menemui sebatang cangkul lama dengan pemegang yang sudah licin. Inspektor Rashid mengukur diameter pemegang cangkul itu, diameter 4.5 cm, sama dengan laporan forensik. Walaupun selepas 7 tahun tiada kesan darah ditemui, saiz pemegang cangkul itu sepadan dengan bukti forensik. Pihak pendakwaan, berdasarkan keterangan Siti, laporan forensik dan bukti tidak langsung pemegang cangkul itu, bersedia untuk meminda pertuduhan terhadap Kamal, pertuduhan, pembunuhan dan menyembunyikan mayat. Menyedari keadaan semakin genting, Kamal yang berada di lokap meminta untuk berjumpa dengan peguamnya. Apabila Inspektor Rashid masuk ke bilik lawatan, Kamal kelihatan cemas sambil menggigit kukunya. "Tuan, isteri saya cakap apa? Dia dah ceritakan semuanya. Bunyi gedebuk malam tu, dia nampak awak pegang cangkul dan awak halau dia dengan anak-anak masuk bilik sebelah." Anak mata Kamal bergetar hebat. "Tipu, dia tak se, dia merepek tu." "Merepak?" Forensik kata, kepala mak awak dipukul dengan kayu bulat berdiameter 4 cm, sama saiz dengan pemegang cangkul dalam stor awak tu. Ini pun kebetulan, Inspektor Rashid melemparkan gambar cangkul itu ke hadapan Kamal. Kamal terdiam apabila melihat gambar itu. Selepas beberapa ketika, dia berkata dengan suara yang perlahan, "Bagi saya disoal siasat sekali lagi. Saya ada benda nak cakap apa lagi? Nak kata itu kemalangan, bukan? Kali ni, saya rasa saya dah ingat, masa untuk topeng anak soleh itu ditanggalkan sepenuhnya telah tiba." Sambil keluar dari bilik soal siasat, Inspektor Rashid menyemak semula nota yang ditulisnya 7 tahun lalu di halaman belakang buku notanya. Kamal lapor, "Tunggu depan pintu pagar. Kad terakhir ini sedang menantinya." Tembok penipuan yang dibina selama 7 tahun itu, kini hanya menunggu masa untuk runtuh. Pada 22 Ogos 2004, jam 10 pagi, suasana di bilik soal siasat Balai Polis Rembau lebih tegang daripada biasa. Menjelang sesi soal siasat terakhir, Inspektor Rashid meletakkan satu persatu barang bukti di atas meja.
salinan buku catatan Puan Aminah, resit simen kedai besi Seng Huat, laporan forensik dan rakaman percakapan Siti. Akhir sekali, dia meletakkan buku nota lamanya di atas sekali. Kamal masuk ke bilik soal siasat dengan tangan bergari. Wajahnya kelihatan cengkung, tetapi matanya masih gelisah. Kamal, ini peluang terakhir awak. Pakar forensik akan beri keterangan di mahkamah nanti. Mereka akan kata kepala ibu awak pecah berderai. Dan itu bukan sebab terjatuh. Inspektor Rashid menuding jarinya ke arah ayat penting dalam laporan forensik sambil membacanya. 7 kesan lekuk pada tengkorak. Analisis sudut pukulan menunjukkan mustahil akibat jatuh sekali. Terdapat kesan pertahanan diri pada tulang lengan. Awak faham tak maksud semua ni? Ibu awak bukan jatuh. Dia cuba angkat tangan untuk tahan pukulan awak. Kamal hanya merenung lantai sambil bibirnya terketar-ketar. Tuan, saya tak ingat sangat. Betul, itu kemalangan. Masih lagi kemalangan. Habis, ini macam mana? Inspektor Rashid membuka fail rakaman percakapan Siti. Isteri awak dah mengaku. Dia dengar bunyi gedebuk dari bilik utama malam tu. Dan awak halau dia dengan anak-anak masuk bilik sebelah. Bahu Kamal tersentak. Tetapi Inspektor Rashid tidak berhenti di situ dan mengeluarkan kad terakhirnya. Dan yang paling penting, awak telefon ketua kampung, kan? Sejam sebelum laporan dibuat. Suara Inspektor Rashid memecah kesunyian bilik soal siasat. Pak Mail dah ceritakan semuanya. Awak suruh dia beritahu adik awak yang mak awak pergi surau. Kalau betul kemalangan, kenapa tak telefon 999? Kenapa reka alibi dulu? Ini semua dah dirancang. Bilik soal siasat itu senyap selama 3 minit. Peguam Kamal meminta rehat sebentar dan berbisik dengan Kamal. Apabila kembali duduk, Kamal menghela nafas panjang dan akhirnya perkataan kemalangan digantikan dengan perkataan lain. Malam tu, lepas makan malam, saya berbincang dengan Mak. Dari mulut Kamal, kebenaran malam 21 Januari 1997 yang terkubur selama 7 tahun mula terungkap. Saya terdesak sangat sebab hutang Ahlong, jadi saya minta nak jual sikit tanah sawah tu. Mak saya berkeras. Dia kata, tanah ni ayah kau punya, langkah mayat aku dulu baru boleh jual. Dia menjerit-jerit. Lepas tu, saya marah sangat. Saya hentak meja. Mak saya takut, dia cuba lari keluar, tapi saya tarik tangan dia. Dia meronta-ronta. Kamal menelan air liur dan berhenti seketika. Tiba-tiba saya nampak cangkul di sudut bilik. Niat saya cuma nak takutkan dia, tapi bila dia menjerit, saya pun tak sedar. Berapa kali awak pukul? Saya tak ingat. Saya hayun sekali, tapi mak tak jatuh. Dia angkat tangan tahan. Bila saya sedar, lantai dah penuh dengan darah. Inspektor Rashid menggenggam penumbuknya. Walani, walaupun Kamal masih cuba mengurangkan jumlah pukulan, berbeza dengan laporan forensik yang menyatakan sekurang-kurangnya 7 kali. Pengakuannya bahawa dia memukul dengan sengaja sudah jelas. Tetapi apa yang diceritakan oleh Kamal seterusnya mengejutkan pasukan siasatan. Lepas mak rebah, saya panggil isteri saya dari bilik sebelah. Apa? Isteri awak masuk sejurus selepas kejadian? Ya. Siti masuk, nampak mak berlumuran darah. Dia tanya apa dah jadi, masih hidup ke tak. Saya periksa nadi, saya kata dah terlambat. Pengakuan ini mengubah sepenuhnya kes itu. Siti, dalam keterangannya, mendakwa hanya mendengar bunyi dan tidak keluar sehingga pagi. Tetapi menurut Kamal, Siti bukan sahaja menyaksikan tempat kejadian, malah turut berbincang mengenai cara untuk melupuskan mayat, menjadikannya rakan sejenayah. Jadi bila awak tanam mayat, malam tu kami takut. Kami selimutkan saja dengan kain. Siti pun asyik keluar masuk bilik periksa. Esoknya, subuh-subuh hari raya, saya gali lubang bawah tungku dan tanam. Simen tu, teringat ada simen yang saya beli untuk baiki rumah. Saya takut bau busuk, jadi saya tuang atas tu. Siti yang tolong angkat air. Inspektor Rashid tergamam. Pasangan suami isteri itu telah menanam mayat ibu mereka di bawah tungku sejuk, membancuh simen dan kemudiannya menyambut pagi hari raya dengan tenang. Dan selama 7 tahun, mereka makan, membesarkan anak-anak, ketawa dan bergurau di atasnya.
Menjelang akhir siasatan, Inspektor Rashid bertanya soalan terakhir. Selama 7 tahun, awak tak rasa apa-apa ke? Mak awak ada kat bawah tu. Setiap musim sejuk awak pasang api, tak rasa bersalah ke? Kamal menunduk dan menjawab dengan perlahan. Mula-mula, bila pasang api, ada bau sikit, bau busuk, saya terseksa. Tapi awak tetap pasang api. Jawapan terakhir, Kamal menunjukkan betapa kejamnya sifat manusia. Anak-anak sejuk. Minyak tanah pun mahal, tak boleh tak pasang api. Begitulah berakhirnya penipuan selama 7 tahun. Di sebalik topeng anak soleh itu, tersembunyi wajah sebenar seorang anak yang kejam yang menggunakan jasad ibunya sebagai bahan bakar untuk memanaskan keluarganya. Inspektor Rashid menutup fail siasatan dengan keluhan panjang. Kini, yang tinggal hanyalah penghakiman di mahkamah dan tugas untuk menyampaikan kebenaran yang kejam ini kepada Mariam, anak perempuan yang telah menunggu ibunya selama 7 tahun. Pada November 2004, suasana di Mahkamah Tinggi Seremban terasa berat. 40 kerusi di galeri awam dipenuhi oleh penduduk kampung dan wartawan. Di kandang tertuduh, Kamal yang memakai pakaian banduan duduk dengan kepala tertunduk. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Di barisan hadapan, Mariam duduk sambil meletakkan gambar potret ibunya di atas ribannya, memandang belakang abangnya dengan mata yang bergetar. Pendakwa raya membacakan pertuduhan dan menegaskan intipati kes ini. Tertuduh telah membunuh ibunya dengan kejam kerana ditolak permintaannya untuk menjual tanah pusaka bagi membayar hutang peribadinya. Apa yang lebih mengejutkan ialah, selepas membunuh, dia menanam mayat ibunya di bawah tungku, menuang simen dan selama 7 tahun, hidup di bilik yang sama sambil berlakon sebagai anak yang baik. Ini adalah jenayah paling keji yang melanggar batas kemanusiaan. Peguam bela, dalam hujah terakhirnya, sekali lagi memohon keringanan hukuman. Anak guam saya melakukan jenayah ini tanpa niat dan kerana ketakutan, dia tidak menyerah diri. Mohon jasa baik mahkamah untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini. Tetapi hakim memandang tertuduh dengan dingin dari sebalik cermin matanya dan bertanya, ketakutan, orang yang ketakutan akan ambil duit ibunya sebanyak 48,000 dan gunakannya untuk perbelanjaan harian. Selama 7 tahun menyalakan api di tungku, tidakkah kamu terfikir bahawa ibu kamu di bawah itu akan terasa panas? Kamal tidak menjawab apa-apa. Ahli patologi dari Jabatan Forensik dipanggil sebagai saksi dan memberikan keterangan penting. Tengkorak mangsa mempunyai sekurang-kurangnya 7 kesan lekuk. Dan pada tulang lengannya, terdapat kesan pertahanan diri yang jelas. Ini adalah kesan mangsa yang cuba menahan pukulan objek tumpul yang dihayun oleh anaknya. Ini sama sekali bukan kemalangan. Sebaik sahaja keterangan ini diberikan, Mariam di galeri awam menekuk mulutnya dan menangis terdesak-desak. Ketakutan dan pengkhianatan yang dirasai oleh ibunya pada saat-saat terakhir begitu terasa. Pada Februari 2005, hari penghakiman, mahkamah menjatuhkan hukuman yang hampir maksimum kepada Kamal. Dengan ini, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas tertuduh, Kamal bin Hamid. Tertuduh telah membunuh ibu kandungnya sendiri, menyembunyikan mayatnya dan hidup seperti biasa di atasnya. Kekejaman dan sifat tidak berperi kemanusiaannya telah melampaui batas yang boleh diterima oleh masyarakat. Isterinya, Siti, yang turut didakwa, dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dengan penangguhan selama 3 tahun. Mahkamah mengambil kira faktor bahawa dia bertindak di bawah tekanan suaminya. Selepas hukuman dijatuhkan, Kamal dibawa keluar oleh warden penjara dengan wajah yang kosong. Itulah kali terakhir Mariam melihat abangnya. Pada Disember 2005, selepas kes selesai, barulah majlis pengebumian Puan Aminah dapat dijalankan. Di sebuah tanah perkuburan kecil di Rembau, angin sejuk bertiup. Selepas 8 tahun 9 bulan hilang, barulah Puan Aminah dapat bersemadi di bawah batu nisan yang terukir namanya. Kira-kira 20 orang penduduk kampung hadir. Ironinya, mereka adalah orang yang sama yang memuji Kamal sebagai anak soleh dan menuduh Mariam sebagai anak derhaka selama 7 tahun. Seorang wanita tua memegang tangan Mariam dan berkata dengan teragak-agak, "Mariam, kami betul-betul tak tahu. Tak sangka Kamal sanggup buat macam tu. Maafkan kami."
Mariam hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Permintaan maaf tidak akan dapat mengembalikan 7 tahun yang telah berlalu atau penderitaan ibunya yang mereput sendirian di bawah tungku. Selepas semuanya selesai, Mariam menanam sebuah kotak kecil di sebelah kubur ibunya. Di dalamnya terdapat buku catatan Puan Aminah. Mak, semuanya dah selesai. Bukan lagi di bawah lantai simen yang sejuk. Rehatlah di sini, di tempat yang cerah ni. Tanah tu pun Mariam dah uruskan. Pada tahun 2006, Mariam menjual kesemua tanah pusaka ibunya yang menjadi punca tragedi itu, dan kesemua hasil jualan itu didermakannya kepada tabung bantuan warga emas di daerah Rembau. Nama tabung itu Yayasan Aminah. Hadiah terakhir seorang anak agar nama ibunya tidak lagi diingati sebagai mangsa tetapi sebagai nama yang membawa kebaikan kepada orang lain. Wira-wira yang menyelesaikan kes ini juga merenung kembali peristiwa ini. Encik Zainal, dalam satu temu bual dengan akhbar tempatan, merendah diri. Ini bukan kemenangan siasatan saintifik. Ini kemenangan keazaman seorang anak. Kes ini tidak akan selesai hanya dengan menemui sekeping risit lama. Kebenaran terungkap kerana Cik Mariam tidak pernah berputus asa selama 7 tahun. Inspektor Rashid yang sangat menyesali kegagalan siasatan awal menulis satu penyesalan panjang di akhir laporan penutupan kes. Pada 1997, keputusan saya untuk menutup siasatan hanya berdasarkan kata-kata anak sulungnya adalah kesilapan terbesar dalam kerjaya saya. Berikutan kes ini, Polis Kontingen Negeri Sembilan memperkenalkan satu garis panduan baru dalam kes kehilangan warga emas. Ahli keluarga yang tinggal serumah mesti disoal siasat secara berasingan. Satu perubahan yang lewat tetapi amat diperlukan untuk mengelakkan kejadian yang sama berulang. Masa berlalu dan rumah kampung di Rembau itu kini menjadi rumah usang. Halamannya yang tidak lagi dijejaki manusia dipenuhi semak samun dan tungku dapur di bilik utama itu telah ditutup sepenuhnya dengan konkrit. Penduduk kampung kini akan mempercepatkan langkah mereka apabila melalui rumah itu. Tetapi setiap kali musim sejuk tiba dan mereka melihat asap keluar dari cerobong rumah lain, mereka akan teringat akan musim sejuk tahun 1997 itu. Bahawa tungku yang sepatutnya hangat sebenarnya adalah kubur yang paling sejuk dan asap yang berkepul-kepul darinya adalah simbol kerakusan manusia yang berselindung di sebalik nama anak soleh. Tiada siapa yang tidak mengetahuinya lagi. Puan Aminah kini bersemadi di tempat yang cerah dan damai, tetapi apa yang perlu kita ingati mungkin adalah isyarat senyap yang dihantarnya kepada kita dari dalam tungku yang gelap itu selama 7 tahun. Seperti ayat terakhir dalam diarinya, renungan matanya menakutkan, adakah kita terlalu mudah terlepas pandang kejahatan yang paling dekat dengan kita? Kebenaran, walaupun kelihatan hilang seperti asap, akhirnya pasti akan menampakkan dirinya. Fakta bahawa tempat yang sepatutnya menjadi perlindungan paling selamat dalam keluarga boleh menjadi tempat jenayah yang paling dingin membuatkan kita lebih sedih. Tetapi, apa yang berjaya menembusi tembok simen tebal selama 7 tahun dan membawa kebenaran ke muka pengadilan bukanlah peralatan sains canggih, tetapi keazaman membara seorang anak perempuan yang tidak pernah berputus asa terhadap ibunya. Kita diingatkan sekali lagi akan kebenaran yang biasa. Kebenaran boleh disembunyikan buat sementara waktu, tetapi ia tidak akan pernah hilang. Kini, bukan lagi di dalam tungku yang sejuk, tetapi di tempat cerah yang disediakan oleh anaknya, kita doakan agar roh Puan Aminah tenang di sana. Jika anda telah mendengar cerita ini sehingga akhir, sila tinggalkan komen bela sungkawa untuk ibu yang malang ini. Kebaikan yang anda berikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada anda dan anak-anak anda sebagai tuah yang berlipat ganda. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita hari ini sehingga tamat.